Okay, kalau korang tengok betapa indahnya jalan ni macam mana. Nampak ni. Okay, korang tengok sini lampu tak ada ni. Lampu tak ada. Boleh melibatkan kemalangan, nampak? Keadaan jalan pun dah tak memang bagus, nampak? Nampak? Keadaan dia. Ini pun dah dalam. So korang tengok antara sini dengan sini, berapa dia punya luas dia. Nampak? So kat sini korang boleh nampak betapa teruknya. Okey, pihak-pihak di atas sana mereka tak ambil berat pasal ni. Nampak ni. Satu, bila jalan raya line tak ada, so korang tengok macam mana tahap rumput di atas jalan. Kalau ikutkan SOP-nya, rumput kat sini je. Okey. Tapi dah lebih daripada jalan, nampak? Nampak ni. So korang tengok sendiri. Okay, dah lebih berjalan. Nampak? Sekali lagi saya tunjuk ini jalan. Nampak ni. Ni jalan. Ni jalan. Ni rumput. Nampak? Dah lebih. So korang tengok divider. Nampak divider dah sampai ke tanah dah. Nampak tu, dah tenggelam. Nampak? Nampak ni. Dah tenggelam dah. Ni nampak ni. Okey. Nampak? Ini orang panggil jalan luar bandar. Bila panggil jalan luar bandar, sinilah keadaan dia. Ni dah tenggelam. Bila pijak dengan tayar lori, lama-lama benda ni akan tenggelam lah. Nampak ni. Dalam amat. Sangat dalam. Bukannya, kalau korang nak tahu, bukannya pendek tapi dalam. Macam mana air nak salur kalau air hujan dah bertakung? Ini pun penuh. Macam nak habis? Nampak ni. Macam mana nak mengalir? Sistem paparita, sistem longkang.